Assalamualaikum guys, selamat kembali ke Haris Zone. Apa khabar semua? Lama tak buat konten. Ya, sebab Abang Zon tengah sibuk. Yalah, Abang Zon ada kerja time tu dan memang betul-betul sibuk dengan setiap kali Abang Zon buat konten je kursi ni wahal. Aduh. Okay. Alright, dah betul kan? Okay. So, hari ni kita nak buat konten unpacking card. Ya, korang boleh dah tekakan card apa? Mestilah Monster Galaxy Card Boboiboy. Ya, dan kali ni tema Pack Bolt Impact. Ya guys, so ini dia ada 9 pack. Sebenarnya ada like 10 lagi 1 atau 2 pack lagi Bolt Impact ni sebab yang pack ke-9 tu ada card AR dan which is harga dia agak mahal kalau nak beli 99 card ni sekali. Tapi Abang Zon tak belilah apa kad yang ada AR tu. Abang Zon just beli yang kad without AR ya. Okay, so seperti biasa Abang Zon akan unpack semua kad ni dan explain setiap efek kad tu. Alright. So jangan buang masa lagi, mari kita mulakan unpacking video kita untuk hari ni. Let's go. Oh, of course lagi satu, kalau korang perasan Abang Zon ada beli satu almari untuk letak patung-patung model kit abang ni kat sini. So kat sini korang boleh nampak lah macam-macam patung model kit abang Nabina. Atas ni Transformer, bawah ni Ultraman, bawah ni Gundam dengan Kamen Rider dengan Iron Man, bawah ni ada lagi lah ke bawah ni ya. Okay, so kita teruskan je lah kita punya unpacking video kita untuk hari ini. Okay guys, so seperti biasa kita akan ke pack yang pertama. So inilah pack yang pertama. Jadi mari kita unpack dan tengok kad. Okay, so kita sekarang dah unpack yang pack pertama. So seperti biasa kita dapat kad ni. Okay. Alright, so pertama sekali kita dapat Ying. So di sini tulis dia ada tulis syarat dia. So setiap kad mesti ada syarat dia. Alright. So ini syarat dia. So syarat untuk kad ni adalah kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad jenis yang tidak bersyarat. So kalau kita, apa maksud dia adalah kalau kita pernah guna kad Ying yang jenis tidak bersyarat, kita boleh guna kad ni. Kalau kita kad Ying yang ada syarat, kita tak boleh guna kad Ying lah. Alright. Okay, so itu syarat dia. Dan di sini ditulis kedua-dua pemain melampau HP marker. HP marker yang ni lah. Ini HP marker. HP marker, jika pemain mendapat nilai lebih tinggi, alihkan semua kad bersyarat dari deck pihak lawan ke zon kalah. Kita kena lemparkan melemparkan HP marker which is yang ni, HP marker. And kita kena lemparkan dan tengok siapa yang dapat HP yang paling tinggi. Kalau HP kita paling tinggi, kita kena alihkan semua kad bersyarat opponent kita, pindahkannya ke zon kalah. Macam tu. Okay. So dan di sini tulis jika nilai pemain lebih rendah, kalau pemain kita dapat HP marker yang paling tinggi dan kita pula HP marker yang rendah, so pihak lawan kita perlu letakkan semua kad dari tangan pihak lawan tu ke zon kalah. So itulah fungsi kad Ying. Next, kita ada Yaya dan Gopal. Okay. So di sini tulis pilih satu kad dari zon menang pihak lawan dan tiru nilai serangan kad tersebut. So macam ni guys, kita kena pilih satu kad dari pihak lawan kita, dari zon menang pihak lawan kita dan tiru nilai serangan kad tersebut. Contoh, ini pihak lawan kad kita. So dia punya serangan adalah 160. So kita kena tiru. Jadi kita pilih kad dari 100 jadi 160 sebab kita dah tiru dah nilai dia. Okay, so kita dari dapat 100 serangan jadi 160 serangan. So itulah fungsi efek bagi Yaya dan Gopal. Okay, next kita ada Gopal dengan perisai Windara dia. Okay, right. So kat sini tulis setiap kali kad ini kalah dalam awesome, pemain boleh mengambil satu kad dari bahagian atas deck pihak lawan dan letakkan ke zon kalah. So setiap kali kalau kita kalah dalam awesome, kita boleh ambil satu kad. Kita boleh ambil satu kad dari bahagian atas deck pihak lawan kita dan letakkan ke zon kalah. So itulah fungsinya bagi efek kad Gopal. Next, kita ada Boboiboy Ice. So di sini ditulis efek kad lawan tidak berkesan. Kalau kita letak kad ni, kad lawan, kad Boboiboy Ice ni, dan apabila opponent kita letak kad ni, contoh
Ni kad ni yang Yaya dan Gopal. So efek ni tulis pilih satu kad dari zon menang pihak lawan dan tiru nilai serangan kad tersebut. Tapi kalau kita letak kad Boboiboy Ice ni dan katanya efek kad lawan tak berkesan, maknanya dia tak boleh lah pilih kad tu lepas tu boleh tiru. So dia tak boleh aktifkan lah efek dia sebab kata sini tidak berkesan. So efek dia tak aktif. Alright, itu lah. Okay, so itulah fungsi Boboiboy Ice. Okay, next kita ada kad sokongan. Alright. So ni Profesor Utan dan Gopal. Okay, so apa fungsi kad sokongan dia adalah lihat 5 kad paling atas deck dan susun semula mengikut pilihan pemain. So apa fungsi kad sokongan ni adalah kita kena lihat 5 kad paling atas deck, which is deck kita. So kita ambil 5 kad paling atas dari deck kita. Ambil 5 kad, lepas tu susun semula ikut pilihan kita. So itulah fungsi kad sokongan Profesor Hutan dan Gopal. Next, kita ada Boboiboy Gentar. Oh, so ini dah kad special ya guys. Oh, nice ya. So untuk kad style kali ni adalah nampak macam anime punya style ya. Sebab lukisannya anime style. Nice. Nice lah. Okay, so inilah Boboiboy Gentar. So ini dah kali ke berapa dah kita dapat Boboiboy Gentar ni. Apa pun tak tahu. Okay, so ini Boboiboy Gentar dan ini syarat dia tulis kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Boboiboy Gentar dan Halilintar. Okay, so kalau kita pernah guna kad Boboiboy Gentar dan Halilintar, kita boleh guna Boboiboy Gentar. Alright, so itu syarat dia. Sini tulis kedua pemain melempar HP marker, which is ni, sebanyak 3 kali. Dia boleh baling HP marker kita 3 kali. Setiap kali pemain mendapat nilai lebih tinggi, HP kad diorang akan tolak 40 di zon aktif pihak lawan. Kalau setiap kali opponent kita dapat nilai lebih tinggi, HP diorang akan tolak. So contoh mana contohnya? Contoh ni. Contoh yang ni. Dia ada kejap kita cari contoh lagi lah. Okay, yang ni lah. Okay, contohnya Gopal. So dia ada 100 nyawa dan ni contohnya. So Gopal ada 100 nyawa dan kalau setiap kali opponent kita melempar dan dapat HP marker yang paling tinggi, nyawa dia akan tolak So 100 tolak 40. So nyawa dia akan tinggal 60 nyawa saja. So setiap kali kalau opponent kita lempar dapat HP marker yang paling tinggi, nyawa dia akan tolak 40. So itulah fungsi Boboiboy Gentar. Okay, so itu abang takut dia tak rekod. Okay, pernah je abang explain tadi. Okay, so itulah pack yang pertama. Kita move on ke pack yang kedua pula. Let's go guys. Jeng. Kita dah ke pack yang kedua pula. Okay, so mari kita pack. So, kad pertama kita dapat Ku Petri dan Maripos. Alright, so fungsi kad ni adalah pemain memilih satu kad dari zon kalah pihak lawan dan menukarkannya ke zon aktif tanpa mengaktifkan efek baru kad tersebut. So, kita opponent kita boleh pilih. So, kita boleh pilih satu kad dari zon kalah pihak lawan, which is opponent kita, dan tukarkannya ke zon aktif. Tapi kita tak boleh aktifkan efek baru dan tukar satu kad tu dari zon kalah ke zon aktif. So kita tak boleh lah aktifkan efek baru kad tersebut. So itulah fungsi Ku Puteri dan Maripos. Alright. Okay, next kita ada Boboiboy Gempar. Wow, okay. So sini tulis pihak lawan tidak boleh menggunakan kad sokongan. So kita tak boleh guna, kita tak boleh lawan menggunakan kad sokongan. So contoh kalau Abang Zul letak Boboiboy Gempar dan opponent Abang Zul letak kad sokongan. Tapi bila abang letak Boboiboy Gempar, dia tak boleh pakai kad sokongan lah, sebab kat sini tak boleh guna kad sokongan. So itulah fungsi Boboiboy Gempar. Next kita ada Tok Abah. Alright, so kat sini tulis kira jumlah kad. Sorry. Okay, sorry Alright. Kira jumlah kad di tangan pihak lawan. Pihak lawan kehilangan satu giliran menyerang untuk setiap kad yang berada di tangannya.
Okay, so part yang kira jumlah tu abang faham sebab kita kena kira berapa jumlah kad di tangan pihak lawan kita. Tapi bahagian yang pihak lawan kehilangan satu giliran menyerang tu Abang Zon tak sure, tapi Abang Zon akan skip. Tapi bagi korang yang macam faham, korang boleh komen di bawah untuk bantu Abang Zon. Dan kalau korang still tak faham cara Abang explain tu, korang boleh komen di bawah juga. Jangan takut, just komen je. Tapi yang komen kasar-kasar lah, okay? Just komen tak faham, okay? Pasal Abang Zul akan reply soalan korang. Alright, next kita akan ke kuali. Kita akan pula, okay? Kan seterusnya kuali, alright. So kat sini tulis tambah 80 nyawa jika kad jenis kopal ada di dalam deck. So kalau kita ada kad jenis kopal, tak kira lah mana-mana kopal. Contoh kalau kopal macam ni, maknanya okey, kalau kopal jenis macam ni, HP bagi kuali akan meningkat 80. Tapi kalau kad jenis macam contoh macam Yaya dan Kopal, tak boleh sebab dia Yaya dan Kopal, dia nak hanya Gopal saja. Dia nak kad jenis Kopal saja. Okey. So itulah fungsi efek kuali. Sukalah apa design gambar anime art style ni. Memang anime art style ni nice. Okay, next, Boboiboy Ice. Okay, kat sini tulis jika pihak lawan pernah menggunakan kad jenis Boboiboy Blaze. Kalau kita pernah guna kad jenis Boboiboy Blaze, kita boleh serangan kita akan meningkat 60 bagi kad di zon aktif pemain. Okay, so kalau kita pernah guna kad jenis Boboiboy Blaze, serangan kita akan meningkat tambah 60. Okay, so 140 tukar jadi 200. Next kita ada kita ada Fang. Alright. So kat sini tulis pilih satu kad dari deck dan letakkan di tangan. So kita kena pilih satu kad dari deck, letak kat tangan kita. Lepas tu kocok atau shuffle semula deck selepas kad dipilih. So lepas kita dah pilih satu kad dari deck, kita kena shuffle balik. So kocok tu maksudnya shuffle. Alright, so itulah pack yang kedua. Sekarang kita move on ke pack yang ketiga pula. Dan bateri kamera Abang Zon pun dah tingkat separuh. So harap kita boleh finish lah video ni atau habiskan explanation untuk pack yang ketiga ni. Alright. So ini dia pack yang ketiga. Let's go. Kita ada Fang dan Yaya. Woi, comel lah Fang. Okay. Alright. So kita ada Fang dan Yaya. Kat sini efek kadang mati tidak berkesan. So abang dah explain dah tadi. So tak perlu explain lagi. Next kita ada Yaya. Dan dia ada syarat dia. Okay, syarat dia tulis kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad jenis Yaya tidak bersyarat. So kita boleh guna kad Yaya ni jika kita pernah gunakan kad jenis Yaya tidak bersyarat. Ingat kad jenis tidak bersyarat. Alright. So bawah ni tulis automatik menang jika Yaya tewas. Betul lah. Yaya tewas awesome pertama. So contoh kalau kita so senang lah. Kalau kita pakai kad ni, kita akan automatik menang. Tak perlulah buat like 3 kali ke 2 kali ke apa semua, atau setiap kali kalau awesome tunggu kena keluarkan nyawa sampai kosong. Tapi ini kalau kita guna kad ni memang automatik menang. Sebab kalau kita letak Boboiboy air, kalau kita letak kad awesome Boboiboy air dan kad awesome opponent kita Boboiboy api, maknanya kita automatik menang lah. Tak perlulah buat kali kedua atau kali ketiga. Kita just terus menang je. Tentulah fungsi kad Yaya. Alright. Next kita ada Gopal. Dan sini tulis tetapkan nilai serangan kad lawan kepada 40. So kad lawan kita punya serangan akan reset ke 40. So contoh kad Yaya ni 160. Dan di reset, bukan tolak reset ke 40. Jangan kata reset ke atau setkan. Setkan ke 40. So tadi dia ada 160 serangan, sekarang dah set ke 40 serangan. Itulah fungsi efek Gopal. Okay. Next kita ada Ying. Dan sini tulis serangan pertama pihak lawan tidak berkesan. So kalau kita kalah awesome pertama, kalau kita kalah awesome pertama, serangan pihak lawan kita tak berkesan
pada kita. Maknanya nyawa kita masih selamat. So kita ada peluang lagi. So itulah Ying. Next kita ada Boboiboy Taufan. Alright. So sini kata sangat pertama pihak lawan tidak berkesan. Okay, ni sama macam Ying. Next kita ada Boboiboy Sopan. Sopan santun. Okay. So ini dia Boboiboy Sopan. Very nice. Dengan warna orange, biru, bersopan. Okay. So sini tulis syarat dia adalah kad ini boleh guna sekiranya pernah guna kad Boboiboy Solar atau Taufan. Okay, so kita boleh guna kad ni jika kita pernah guna Boboiboy Solar atau Boboiboy Taufan. Kalau tak ada, jangan guna. Oops. Okay, so kat sini tulis pihak lawan terlalu bertenang. Of course lah bertenang sebab dia kena banyak sabar. Kalau tak, cepat tua. Okay, so pihak lawan, kita yang cepat marah. Okay. Pihak lawan terlalu bertenang. Serangan pihak lawan tidak berkesan 3 kali. So setiap kali kita kalah awesome 3 kali, nyawa kita masih selamat. Kalau kita kalah awesome pertama, kedua atau ketiga, nyawa kita masih 240. Tapi kalau awesome keempat tu, nyawa tu dah start tolak lah. So better be serious lah untuk next round. So itulah fungsi Boboiboy Sopan. So kita ke pack keempat dan kita take 5 dulu sebelum kita move on ke pack yang keempat. 5 minutes later. Alright guys, I'm back. Alright, kita ke move on ke pack yang keempat pula. Let's go. Kita ada Captain Kaizo dan Quali. Oh, kita tak pernah nampak duo ni. Kita tak pernah nampak pun duo ni. Captain Kaizo dan Quali. Duo. Alright. So efek ni lah, lihat kad di tangan pihak lawan, kita boleh tengok kad pihak lawan kita dan kita kena pilih satu kad dan hantar ke zon kalah. So kita boleh tengok kad pihak lawan kita kena pilih satu kad dan hantar kad tu ke zon kalah. Alright, so itulah fungsi efek Captain Kaizo dan Quali. Next, kita ada Panglima Yanari. Alright. So, efek dia adalah efek kalauan tidak berkesan, termasuk efek dari kad sokongan. So, efek kalauan, which is contoh ni, efek kalauan kita tak berkesan sekali dengan efek kad sokongan. So, bila diaktifkan sokongan tu, bila dia dah aktifkan efek kad sokongan tu, tapi efek kad sokongan tu tak berkesan. So, itulah fungsi efek kad Panglima Yanari. Next, kita ada Boboiboy Gempa dan sini tulis tukar kad ini dengan kad jenis Boboiboy Halilintar. Okay, kalau kita ada Boboiboy Halilintar, kita kena tukarkan kad dari Boboiboy Gempa ke Boboiboy Halilintar dan aktifkan efek dia. So sekarang ni tak adalah Boboiboy Halilintar kat sini. Okay. So kalau kita ada kad jenis Boboiboy Halilintar, kita kena aktifkan efek dia. Tapi kat sini, okey, dia tak ada tulis tapi lah, tapi sini tulis jika pemain pernah menggunakan kad jenis Boboiboy Halilintar, kalau kita pernah guna kad jenis Boboiboy Halilintar, tukarkan kad ini which is kad Boboiboy Halilintar dengan kad jenis Boboiboy Getah. Okey, so kalau kita pernah guna kad Boboiboy Halilintar, jenis kad Boboiboy Halilintar, kita boleh aja tukar kad Boboiboy Halilintar tu dengan kad jenis Boboiboy Getah dan aktifkan efek kad tersebut. So kalau kita letak Boboiboy Gempa ni, kalau kita ada kad jenis Boboiboy Halilintar, kita kena tukar kad Boboiboy Gempa dengan Halilintar. Kalau kita pernah guna kad jenis Boboiboy Halilintar, kita boleh tukar kad jenis Boboiboy Halilintar dengan kad Boboiboy Getah. So itulah fungsi kad Boboiboy Gempa. Next kita ada Feng dan Yaya dan di sini tulis nyawa tolak 20 kad lawan setiap kali pihak lawan menang awesome. So setiap kali kalau kita kalah awesome, setiap kali kita kalah awesome, nyawa mereka akan tolak 20. Tapi takkanlah kita nak kalah aja kita nak menang. So make sure kita menang lah setiap kali menang awesome tu. So kalau kita kalah awesome, nyawa kad pihak lawan kita akan tolak. Contoh ni dari 140 tolak 20 jadi 120 nyawa. So itulah fungsi
Kat, Feng dan Yaya. Dan kalau korang tak faham Abang explain ni, korang boleh komen di bawah InsyaAllah Abang Zul akan jawab. Okay. Next kita ada kad spoiler, sorry. Korang dah tahu kan. Alright. So kita ada kad Ying. Dan sini masukkan semua kad dari tangan pihak lawan ke dalam deck dan shuffle dan kocok atau shuffle semula. So kita kena pihak lawan kena masukkan semua kad dari tangan pihak lawan. So kita kena masukkan semua kad dari tangan pihak lawan kita ke dalam deck dan shuffle semula. So pihak lawan tu kena shuffle lah semula kad dia. Lepas tu ambil lah 3 kad. 3 ke 4. Abang lama tak main kad Monster Galaxy card ni. Okay, itulah jenis kad Ying. Next, wow. Kita ada Boboiboy. So kita ada Boboiboy Beliong. Efek dia pula. Sinar Okay. So sini tulis kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Boboiboy Taufan. So kalau kita pernah guna kad Boboiboy Taufan, kita boleh guna kad Boboiboy Beliong. Okay, tu syarat dia. Sini efek dia tulis, setiap kali kad ini tewas dalam awesome, alihkan satu kad dari zon menang pihak lawan ke zon kalah. So kalau setiap kali kita kalah awesome, kita kena alihkan satu kad pihak lawan kita dari zon menang ke zon kalah. Alright. So itulah fungsi Boboiboy Beliong punya efek. Alright, kita dah ke pack 4. Kita mulakan dengan kita ke pack seterusnya iaitu pack ke-5. Alright. Okay. Kita ada Adudu dan Bro. Alright. Duo favorite villain abang. Okay, next pula. Baca efek dulu. So kat sini tulis kedua-dua pemain melempar HP marker. Kedua-dua pemain melempar HP marker. Jika pemain mendapat nilai lebih tinggi, pemain akan mendapat serangan pertama tanpa perlu awesome. So kalau contoh, kalau Abang Zon dapat Abang Zon melempar HP marker Abang Zon. Kalau Abang Zon dapat HP marker yang tinggi, maksudnya Abang Zon akan dapat serangan pertama tanpa perlu awesome. So itulah fungsi Adudu dan Bro. Okay, next. Dia ada Feng dengan perisai Windara dia. So sini tulis tiru efek kad lawan yang berada di zon aktif. So kita boleh tiru efek kad opponent kita yang berada di zon aktif. Jika pemain guna kad sokongan, kalau opponent kita menggunakan kad sokongan, efek kad tersebut juga akan ditiru dan diaktifkan oleh pemain. So kita boleh tiru kad opponent kita yang berada di zon aktif dan kad sokongan opponent kita juga. Dan kita boleh tiru efek dia, efek kedua-dua kad tu lah. Satu kad ni, contohlah satu kad ni dengan satu kad sokongan. So itulah fungsi Feng. Next kita ada Gopal dan Ying. Dan sini tulis dan Passport featuring Passport. Ni tak tulis Passport. Okay, tak apa. Okay, Gopal dan Ying dan Passport. Pilih satu kad dari zon kalah dan masukkan ke dalam deck. Okay, so kita kena pilih satu kad dari zon kalah dan masuk ke dalam deck. Kita kena pilih satu je. Dan kita kena kocok atau shuffle semula deck selepas kad dimasukkan. So lepas saja kita dah pilih satu kad dari zon kalah, letakkan dalam deck dan shuffle, dan kita kena shuffle semua selepas kita dah masukkan kad tu. Okay, so itulah fungsi Gopal dan Ying. Next kita ada Boboiboy Duri dengan Mr. Crab. Okay, tak ada lah. Ketam atau lobster. Tak. Dah lama tak tengok Boboiboy Galaxy guys. Sorry lupa pula karakter nama-nama dia orang ni. Okay. Sini tulis letakkan serangan pihak lawan kepada kosong selama 2 pusingan awesome. So kita kena setkan serangan opponent kita ke kosong. So contohnya 120 jadi kosong serangan. So maknanya kadang-kadang kita kalah awesome, tak ada apa-apa lah sebab serangan dia dah set ke kosong. Tapi hanya 2 pusingan saja Okey, ada lagi, sabar dulu. Serangan pihak lawan kembali normal pada awesome ketiga. So bila dah pusingan ketiga, diorang punya dah set kembali ke 120. So hanya 2 pusingan saja yang ada kosong serangan. Tapi bila dah sampai
Dan bila dah sampai ke pusingan ketiga, dia orang punya serangan dah set kembali ke 120. So itulah fungsi kad Boboiboy Duri. Next kita ada Kuali Daying. Dan di sini tulis, lihat kad di tangan pihak lawan. Okay, kita boleh tengok kad di tangan pihak lawan kita, opponent kita. Dan kita kena pilih satu kad dan hantar ke zon kalah. So kita boleh lihat kad di tangan opponent kita atau pihak lawan kita. Pilih satu kad saja dan letak kad tu ke zon kalah. Okey, so itu fungsi Kuali Daying. Oh, dan kita ada Boboiboy Rimba. Oh, inilah tahap ketiga Boboiboy Duri. Okey, Boboiboy Rimba. Abang expect Boboiboy balak sebab letakkan sebadan Boboiboy Galaxy 2, letakkan sebut letakkan balak. Dan Abang Zul expect Boboiboy balak, tapi dia dah tukar ke Boboiboy Rimba, which is sesuai untuk nama Boboiboy. Okay, so inilah dia Boboiboy Rimba. Dan syarat di sini tulis kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Boboiboy Duri. Okay, so kalau kita ada kad Boboiboy Duri, kita boleh guna kad Boboiboy Rimba. Kalau tak ada, jangan guna kad Boboiboy Rimba. Okay, so efek ini tulis sepanjang pusingan ini kad lawan nyawa tolak 60 setiap kali pemain kalah dalam awesome. So setiap kali kita kalah awesome, nyawa pemain kad kita akan tolak 60 lah. Okay, so itulah fungsi kad Boboiboy Rimba. Okay, kita ke pack yang ke-6 pula. Lepas pack ke-6, kita akan tag 5 lagi. Okay, abang dah minum air lepas ni. Haus dah. Okay, move on. Okay. Kita akan move on ke yang pack yang ke-6. Kita ada 3 pack lagi. Okay, so kat sini tulis. Ini dia Boboiboy Halilintar. Wow, anime style Boboiboy Halilintar. Very nice. Tukar kad ni dengan kad jenis Boboiboy Gempa, aktifkan efeknya jika pemain. Okay, so sama seperti Boboiboy Gempa punya kad. Kalau kita letak Boboiboy Halilintar, kita boleh aja tukar kad Boboiboy Halilintar ni dengan Boboiboy Gempa. Tapi kalau kita pernah guna kad jenis Boboiboy Gempa, kita boleh tukar Boboiboy Gempa tu dengan kad jenis Boboiboy Gentar dan aktifkan efek. Okay, so itulah fungsi Boboiboy Halilintar. Next, wow, kita ada Yaya. Automatik menang jika menangi awesome pertama. Okay, so kalau kita menang awesome pertama, dah menang. Okay, itu fungsi Yaya. Next, kita ada Kuali dan Gaharum. Dan inilah kad sokongan. Sini tulis, kedua-dua pemain melempar HP marker. Okay, HP marker. Jika pemain mendapati nilai lebih tinggi, kalau kita dapat nilai yang lebih tinggi, alihkan kad sokongan kekal pihak lawan ke zon kalah. So, kalau kita dapat nilai lebih tinggi, kita kena alihkan kad sokongan. Pihak lawan punya kad sokongan yang jenis kekal kena letak ke zon kalah. So, itulah fungsi Kuali dan Gaharum. Alright. Next, kita ada Gopal. Alright. So, sini tulis, kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad jenis Gopal tidak bersyarat. So, kita boleh guna kad Gopal ni jika kita pernah guna kad jenis Gopal yang tidak bersyarat. So, itu syarat dia. So, di sini tulis, kedua-dua pemain melempar HP marker. Jika pemain mendapat nilai lebih tinggi, kalau kita nilai kita dapat lebih tinggi, letakkan HP atau setkan nyawa kita. Bukan nyawa kita, nyawa pihak lawan kita kepada 20. So, kita perlu setkan contoh kad Boboiboy Halilintar ni. So, bila kita letak aja kat Gopal ni, kalau kita dapat kalau HP marker kita dapat nilai lebih tinggi, kita boleh setkan nyawa, bukan kita, tapi pihak lawan kita punya kad nyawa dia kena setkan dari 100 ke 20 nyawa. Jika pemain dapat nilai lebih rendah, kita boleh setkan serangan opponent kita kepada 20. So, kalau kita dapat rendah, kalau kita tak dapat nilai tinggi tapi nilai rendah, tak bermakna nyawa dia masih sama, tapi serangan dia akan set ke 20. So, 120 jadi 20 serangan. So, selamatlah nyawa kita. Okay, so itulah fungsi Gopal.
Next, kita ada Mascardo. Ini apa ni? Abang Zul tak pernah nampak ni. Sorry. So, ini Mascardo. Dan sini tulis efek kad lawan tidak berkesan. So, efek kad lawan tidak berkesan. Efek opponent kita tak berkesan. Termasuk efek dari kad sokongan. So, efek kad opponent kita tak berkesan sekali dengan efek kad sokongan opponent kita sekali. So itulah fungsi Mascardo. Next kita ada Boboiboy Solar dan Duri. Alright, so ini Boboiboy Solar dan Duri dan syarat dia di sini tulis. So syarat dia tulis efek ini tidak boleh digunakan jika kad sokongan kekal pihak lawan telah diletakkan pada pusingan sebelumnya. Okay, so apa maksudnya? Apa maksud syarat ni adalah kita tak boleh guna kad ni jika kad sokongan kekal pihak lawan kita dah letak pada pusingan sebelumnya. So itulah syarat dia. Okay, so kat sini tulis kedua-dua pemain melempar HP marker. Jika pemain mendapat nilai lebih tinggi, pihak lawan tidak boleh meletakkan kad sokongan kekal sepanjang pusingan ni. So kalau kita dapat nombor paling tinggi, which is ni, marker yang paling tinggi, pihak lawan kita, which is opponent kita, tak boleh letak kad sokongan kekal mereka sepanjang pusingan ni sampai mungkin sampai game habis lah, sebab tak boleh letak kad sokongan kekal sampai game habis. Itu lah. Bukan sampai habis lah, sepanjang pusingan ni, sepanjang round ni. Alright, so itulah fungsi Boboiboy Solar dan Duri. Okay, so kita kena take 5 lagi guys, and Abang Zul akan kembali lepas dalam 5 minit. 5 minutes later. Okay, so kita ke pack ke-7. Kita ada 2 pack lagi kat sini. 2 pack lagi. Dan let's open the 7 pack. Okay, so kita ada Boboiboy Halilintar dan di sini tulis jika kad ini seri awesome pertama, kalau kita seri awesome pertama, alihkan satu kad dari zone menang pihak lawan ke dalam deck. So kalau kita seri awesome pertama, kita kena alihkan kad pihak lawan kita dari zone menang ke dalam deck. Dan pihak lawan perlu kocok semula atau shuffle semula deck tersebut. So itulah fungsi Boboiboy Halilintar. Next kita ada General Gormida. Wow. Oh, so inilah General Gormida. Tak sabar nak tengok dekat movie nanti Okay. So inilah dia General Gormida. Sorry. General Gormida, dan di sini tulis penambahan 40 serangan jika kad jenis Kirana berada dalam deck. So kalau kita ada kad jenis Kirana dalam deck, serangan kita akan meningkat. So dari 160 ke 210. Alright. So itulah fungsi General Gormida. Next kita ada Fang. Dan sini tulis sekiranya kad di zon aktif pihak lawan adalah kad jenis Boboiboy Blaze, Ice, serangan pihak lawan tidak berkesan sebanyak 4 kali. So kalau sekiranya kalau ada kad jenis kalau opponent kita letak kad jenis Boboiboy Blaze atau Ice di zon aktif, serangan dia orang takkan berkesan 4 kali. 4 kali je 4 kali 4 peluang saja. Kali kelima tu nasib. Okay, so itulah fungsi kad Fang. Next kita ada kad sokongan, dan ini serangan 1001 senjata. Ni siapa ni? Abang tak sure. Okay. Alright, so kat sini tulis pemain automatik menang sekiranya seri atau kalah dalam awesome. So kalau kita seri atau kalah dalam awesome, kita automatik menang. Ini kad sokongan. So kalau kita letak kalau kita aktifkan kad sokongan ni, automatik menang kalau kita seri atau kalah dalam awesome. Alright, so itulah fungsi kad serangan 1001 senjata. Abang Zul tak tahulah ini kuasa ke atau ini karakter. Okay, next kita ada Vespira, Muskida dan Karubang. Alright, 3 karakter dari Windara. Okay, so sorry guys. Okay, so sini katanya ambil satu kad Cikalan dan Sibella, 19/54 kad. Okay, ni kad nombor kalau korang perasan ini adalah kad nombor susun untuk macam apa, puzzlekan ni lah kad.
Okay. So kita kena cari kad jenis yang macam okay, kita kena ambil satu kad jenis Cikala Decibela yang nombor 19/54 dari deck dan letakkan di tangan. Kocok atau shuffle semula deck selepas kad dah ambil. So lepas kita dah ambil kad Cikala Decibela yang jenis 19/54, kita kena shuffle semula deck tu selepas dah ambil kad Cikala Decibela. Alright. Okay, so itu fungsi kad trio villain lah. Next kita ada Boboiboy Frostfire dengan baju chef diorang. Alright. So syarat dia adalah kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Boboiboy Ice dan Blaze. So kalau kita pernah guna kad Boboiboy Ice dan Blaze, kita boleh guna kad Boboiboy Frostfire. Dan sini tulis pihak lawan tidak boleh menggunakan kad sokongan sepanjang pusingan ni. So pihak opponent kita tak boleh guna kad sokongan sepanjang round ni lah. Alright. Dan sini tulis ambil 2 kad paling atas dari deck pihak lawan dan letakkan di zone kalah. So kita boleh ambil 2 kad paling atas dari deck pihak lawan kita atau opponent kita dan letakkan di zone kalah. Alright, so itulah fungsi Boboiboy Frostfire. Next, kita move on ke kad yang ke-8. Alright. So, okay, kita dah ke pack yang ke-8. So ini dia Maharaja Ramos. Dan di sini tulis pemain automatik menang jika kad Cikala dan Sibela yang ada nombor 19/54 dan Vespira, Buskida dan Karobang, which is yang tadi Abang Zul tunjuk tadi. Okay, yang ni jenis 21/54. So itu masuk abang berada di tangan. So automatik menang jika kita ada kad pusingan ni. Automatik menang jika kita ada kad Cikala dan Sibela jenis 19/54 dan Vespira, Buskida dan Karobang jenis kad 21/54 yang berada di tangan kita. So itulah fungsi efek Maharaja Ramos. Ini ada kad sokongan dan ini adalah puak baja. Sini tulis pemain automatik menang jika kad di zon aktif adalah kad jenis adudu. So kita boleh aktifkan kad sokongan ni kalau kita ada kad jenis adudu dan kita akan automatik menang. So itulah fungsi kad sokongan. Next kita ada Boboiboy Blaze. Wow. Fire up ya. Nice. Okay, so apa fungsi Boboiboy Blaze ni adalah jika pihak lawan pernah gunakan kad jenis Boboiboy Ice, serangan tambah 60 bagi kad di zon aktif pemain. So kalau kita pernah guna kad jenis Boboiboy Ice, serangan kita akan meningkat. So itulah fungsi Boboiboy Blaze. Kita ada kad sokongan lagi dan kali ini adalah Ochobot. Macam mana Ochobot? Alright. Kuasa teleportasi. So fungsi kad sokongan ni adalah pilih satu kad dari tangan pemain dan tukarkan dengan satu kad dari deck. Kocok atau shuffle semula deck selepas pertukaran. So kita boleh pilih satu kad dari tangan. So kita boleh tukar satu kad dari tangan kita dengan kad dari deck kita. Lepas dah tukar tu kita shuffle semula. Okay, so itulah fungsi Ochobot. Next. Wow, siapa ni? Sebenarnya. Okay. Ini Maharani Satrianta Kirana. Okey, inilah dia. Kuasa asal Boboiboy, kuasa asal elemental Halilintar. So syarat dia kali ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Boboiboy Halilintar atau Kirana atau Retaka. Tiga-tiga ni lah yang memiliki elemental Halilintar. So itu syarat dia. Kita boleh guna kad ni kalau kita pernah guna Halilintar atau Kirana atau Retaka. So sini tulis pemain automatik menang jika pihak lawan mempunyai kad jenis Boboiboy Halilintar di dalam deck atau di zon menang atau di zon kalah. Round ni kita akan automatik menang jika opponent kita ada kad Boboiboy Halilintar dekat deck ke atau kad zon menang atau zon kalah. Tak kira lah mana-mana. Kalau ada Boboiboy Halilintar di zon menang, maknanya round ni automatik menang lah. Tak perlu awesome. So itulah fungsi kad Kirana. Okay, tak perlu dah sebut dah nama penuh dia sebab susah nak baca. Sina. Okay, sekarang kita ke kad yang, bukan kad, pack yang terakhir.
Okay, agak-agaknya apa ya guys. Kita pun dah tahu kan apa kita akan dapat. Right, okay. Okay, kita dah buka dan kita ada, okay, inilah masuk abang. Ni 19, right here. Okay, Cikala dan Sibella. Ni yang 19 yang abang mention tadi, yang tadi tu. Okay. So, fungsi kad ni adalah ambil satu kad Vesperia, Muscida dan Cowabunga. Kad yang nombor 21/54, which is yang tadi abang tunjuk tadi, dari deck dan letakkan di tangan. So kita kena ambil satu kad Vesperia, Muscida dan Cowabunga dari deck dan letakkan di tangan kita. Lepas tu kita kena shuffle semula deck lepas kita dah ambil kad Vesperia, Muscida dan Cowabunga. So itulah fungsi kad Cikala dan Sibella. Next kita ada Bowbai Blaze dan sini tulis, jika serangan pihak lawan lebih tinggi daripada pemain, kurangkan separuh nilai serangan pihak lawan. So kalau opponent kita punya serangan lebih tinggi daripada kita punya, kita kena separuhkan nilai serangan mereka, nilai serangan opponent kita. Tapi kalau kita punya serangan lagi tinggi daripada serangan opponent kita, tak perlu buat apa-apa lah. Alright, so itulah fungsi Bowbai Blaze. Terus kita ada Bowbai Blaze dan Ice, dan di sini tulis serangan tambah 20. Serangan tambah 20 bagi setiap kad yang terdapat di tangan pihak lawan. So kita kena kira lah berapa kad yang ada dekat tangan pihak lawan kita atau opponent kita, dan serangan kita akan meningkat lagi. Kalau dia ada 3 kad, serangan kita akan meningkat dari 100 ke 160 serangan. Itulah fungsi Bowbai Blaze dan Ice. Next kita ada General Saria. Betul ya sebutannya? Betul ya. Okay, so General Saria, dan di sini tulis penambahan 40, serangan 40 jika kad jenis Kirana berada dalam deck. So kalau kita ada kad jenis Kirana dalam deck, serangan General Saria meningkat 40. So dari 120 jadi 160 serangan. Nice. Next kita ada, kita ada kad sokongan, dan ini kedai mainan Pak Pato. Ya, abang tahu kenapa dipanggil kedai mainan, sebab ada main robot dan ada benda kunci tu pusing nak startkan. So tulis di sini, pijak satu kad dari zon menang pihak lawan dan letakkan di atas kad pemain di zon aktif. So itu syarat dia lah. So kita kena pijak satu kad dari zon menang opponent kita dan letakkan di atas kad pemain di zon aktif. So contohlah ni, kad ni berada di zon aktif, lepas tu kad opponent kita kad dia ada berada di zon menang. So kita ambil satu kad, contohlah ni contoh kita kena pijak satu kad dan letakkan di atas macam ni. Itulah fungsi kad sokongan Pak Pato. Dan efek ni tulis, pemain menggunakan kad pijam tanpa aktifkan efek untuk meneruskan pertarungan. Jika kad yang dipijang kalah, kebalikan kad ini dan letakkan kad pijang di zon kalah pihak lawan. So kalau kad ni, contohlah. Okay, so sekarang ni kad yang ambil damage tu, kad Bowbai Blaze dan Ice. Ni yang atas ni. Blaze dan Ice. Dan kalau kad ni dah hilang nyawa, kita kena letak kad ni balik kepada pihak lawan dan letakkan di bahagian bukan menang tapi kalah. Okey, so itulah fungsi kad sokongan Pak Pato. Tapi tak bermakna kita kalah tapi kad pihak lawan yang kalah. So dia lah yang kena letak kad tu di bahagian dia kalah, dan kita masih boleh bertarung. Again, kalau korang tak faham, korang boleh komen di bawah. Okey, so itu fungsi kad sokongan. Dan wow, kita ada Golem Gentar. Yeah. Alright. So, ini syarat dia. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Bowbai Gentar. So, kita boleh guna kad ni kalau kita ada kad Bowbai Gentar. Kalau tak ada, jangan pakai. Okay, so efek dia setiap kali kalah awesome, serangan tolak 40 bagi kad di zon aktif pihak lawan. Setiap kali kalau kita kalah awesome, serangan mereka akan serangan pihak lawan kita akan berkurang lah. Okay, so itulah fungsi Golem Gentar. Habis. Okay guys, itu saja video kita untuk hari ni. Harap korang faham cara abang explain. Kalau korang still tak faham, korang boleh komen di bawah mana part yang korang tak faham, dan Abang Zul cuba akan explain sekali lagi kepada korang. And Abang Zul rasa itu saja video unpacking untuk kita hari ni. Dan kalau korang nak dapat kad Bowbai Galaxy, kad pack bolt
apa ya? Bolt Impact. So kalau korang nak beli kat jenis ball pack Bolt Impact, korang boleh Abang Zul akan tinggalkan link berada di description dan di bahagian komen. Korang boleh beli di Shopee, boleh beli di TikTok Shop. Kalau korang nak beli kat kedai, korang belilah kedai kat 7-Eleven atau Popular atau PH atau apa lagi ya? Rasanya tu Toys R Us, mungkin tak tahulah Toys R Us ada ke tak, tapi korang boleh check lah kat sana ya. Okay, so Abang Zul rasa itu saja video packing kita untuk hari ni. Jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe. Dan tekan butang loceng notifikasi itu, so korang tak akan terlepas video-video terbaru yang akan upload pada channel ini. So, itu saja video untuk hari ni guys. Jadi Abang Zul akan jumpa korang ke video seterusnya. Jangan lupa lah supaya video ni akan menjadi terbaik.